nak video ada GPS kali dalam tu. Inilah GPS Action Remote Insta360. Cara pakai dia, buka je macam tu, kemudian kita letak dekat atas tangan kita dan kita masukkan macam tu. Lepas tu dia tak akan tercabut dah. Inilah cara on dia. Kita tekan je tepi tu, kemudian kita on je Insta360 kita. Macam aku pakai model jenis One RS. Kalau korang pakai S2 ke S3 ke S1 ke semua boleh. Lepas tu kita on sahaja Bluetooth di sini dan kita connectkan dua-duanya. Okey, selepas dah connect dia akan keluar macam tu. So kalau aku tekan je GPS Action Remote ni, dia akan terus rakam dekat kamera Insta360 kita. Jadi kalau kita atas motor, kita terus je tekan remote kita tu. Kalau kita nak rakam, tak perlulah kita nak tekan Insta360 kita. Beginilah keadaannya setelah aku rakam. Aku boleh pusing-pusing macam ni. Jadi cara dia masa aku nak ride tu, aku pakailah jam GPS ni. Lepas kita dah habis ride tu, kita boleh connectkan Insta360 kita dengan handphone kita. Jadi dalam apps Insta360 dalam handphone kita tu, kita boleh edit lah untuk letakkan GPS. So dalam ni kita boleh letak macam-macam, kelajuan, tarikh, masa, tempoh masa dan jarak yang kita lalui. Lepas tu kita boleh juga pilih design mana yang kita nak untuk pamerkan GPS kita. So dalam banyak-banyak design yang ada, aku nak pakai yang jenis macam ni lah. Jadi kepada korang yang nak naik basikal ke, motor ke, nak nampak GPS semua, mungkin Action Remote Insta360 ni sesuai untuk korang. Kalau korang berminat dengan Action Remote Insta360 ini, korang boleh dapatkan di beg kuning di bawah ini.